Assalamualaikum, ni Homa. Pohon betik tiada berduri, tumbuh bersama bunga melati. Izinkan saya perkenalkan diri, moga-moga sentiasa diingati. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Alia Dayana binti Muhammad Fahmi Hisham. Saya dilahirkan pada tarikh 1 Januari 2010 di Tanah Kelantan dan telah berhijrah ke Perak sejak kecil lagi. Saya merupakan pelajar tingkatan 2 kelas KRK dari Sekolah Menengah Kebangsaan Idris Shah Gopeng. Ini merupakan serba sedikit pengenalan tentang diri saya. Saya gemar melibatkan diri dalam pertandingan maupun aktiviti yang dianjurkan oleh sekolah, terutamanya dalam bidang percakapan umum. Sebagai contoh, saya telah mewakili sekolah dalam pertandingan syair peringkat daerah. Selain itu juga, saya juga telah diberikan amanah memegang jawatan selaku Exco Bijak Bicara Majlis Perwakilan KRK bagi sesi tahun 2023-2024. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang pakar sekretari dan juga seorang wartawan atau pembaca berita. Saya harap ini dapat menjawab persoalan tuan-puan mengapa saya berminat untuk menjadi Perak Talk Host ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Bye-bye.